Okay, 1, 2, 3. So close your eyes. Bukan dia. Tadi aku dah sorry. Ya, aku bukannya. Dia macam makan dia. Dah pecat tinggi tu. Ya, aku kamera share. Kau dah berapa? Dah 10. Kamera share. Terus ada. Nampak. Untuk yang tersayang, saya ucapkan selamat berjaya dan saya hadapan awak. Selamat menjalani kehidupan tanpa saya di sisi. Tanpa? Ha? Saya nampak sangat hangat. Aku muka barai ni. Cai, cuti ke pasang? Ha Cai? Cuti pasang ke? Dia saya base ni kita kena buat hijau dulu sebenarnya. Dan Berdasarkan kemudian pengalaman aku dah pakai ke beberapa ramai orang jugalah. Contohnya Zulfaqar, Daniel Hazwan aku pakaikan dulu. Tapi diorang dah pergi latihan. Aku tak boleh pakaikan dah. Yang TTS ke apa? Persembahan kat Pelita Jaya. Oh ya. Bu, apa perasaan anda Gebu di make up kan? Oh, coba. Apa bila takut dia aku. Alah, tak nampak pula. Kan kacau. Gebu buka mata sikit. Cak. Comel Gebu. Ini Gebu make up. MUA kita. betul tak Bonzo muka serius tu. banyak mata-mata semua kena. Another tutup betul. Another model. Mana bom buat? Ganda. Telefon sini. Si Kau ni Sialah kau. baik siang. Atamis Buka mata. Biar nanti makan hitam hijau ke. Macam saya tak makan. Okey dah. Pula next. Nak habis. Aku. Apa lu? Aku. Bukan semua lagi nak semua kena. Hidung ibu jari. Dah skop dah. Atas dahi je. Dia tak warna hijau. Guys, LKU penyebaran dan perlindungan kegunaan camouflage cream Untuk usah kat lautan. so pemakaian camouflage dari kiri ke kanan kan. diselang-selikan dengan warna hitam dan hijau. Kegunaan camouflage cream hanyalah bergantung kepada persekitaran. Bukan hijau. Push. Delegasi Cina. Ni askar Melayu. Fuck you. Nampak 2 minit buat.
Lepas ni Ron 95 nak pakai. Saya pakai seorang ni. Habis. Tu tak pakai lagi. Nanti digelek kan. Lagi spaghetti. Ini benjo. Ada hitam jadi ya. Pak. Ini dulu. Memang itu. Tak wani yang cream perlu dipakai sepenuhnya di bahagian muka, tengkuk dan semua bahagian kulit yang terbuka termasuk tangan. Oh, dah macam pembentangan aku buat. So ladies and gentlemen, representing our kena beli ya kayu. Apa benda nama dah? Stabilizer. Oh, 2 minit dah berlalu. Oh, macam terbalikkan. Dia boleh terbalikkan terus macam nak dia Uish. Corporal mem. Si Mam nampak dah siap. Kita buka bahagian muka. Kita cuba elakkan dia bahagian tengkuk. Bagi sesi pembersihan. Moza lagi aku tak percaya. Moza dia buat cantik je. Tapi lagi bantai tengkuk-tengkuk juga. Memang buat tengkuk. Okey, sekali lagi. Berikut berdebakan bunyi dinosaur. Bodoh je. Tengok Ronald. Dekat posisi. Sini. Macam ni juga. Okey, gaya Ronald satu kali. 1, 2, 3. Betul tak boleh terbelikan dah? Tak boleh kot. Nampak ada kawan-kawan kita tengah pakai. Nasib bos. Bos. Tak pakai lagi je. Civilian. Set up. Ni Benjo Ju. Benjo Jo. Gunaan Air Force untuk camouflage. Kita tak pasti. Untuk Dia ni cuba melindung dari apa, menyamar apa tak tahu. berlindung daripada aircon kat office. Ni hitam tadi tu. 4 kali pelata memakai camouflage sesi kelas penyambaran dan perlindungan. Okey, 1, 2, 3. Ni pertunjukan dari Umar. Ya. Ini korang boleh nampak aku kalau aku bersembunyi. Nampak imam tak? Mana imam tu? Imam hilang ni. Cari imam. Macam ni dah pakai. Oh, nampak itu kita nampak tepek tembikai. Nampak tu. Skewer. Tak pakai pun tak nampak lagi. Okey. Enggak warna hijau lah. Depan. Nak apa nak masuk YouTube 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Okay guys, kita orang ada sesi penyamaran. Nampak? Bersama dengan budak attempt Ni budak banyak attend. Banyak excuse, tak datang kelas. Kelas lo selalu skip Okay. Ni mangsa pertama Benjo, nampak? Benjo blend cantik ah. Mahal lah bayar Benjo. Uish, mahal. Oh. Dengan kasih sayang. Kacau tu. Buat ni.
Bawa tak nampak pula. Aku suruh kau buat jualan. Mungkin cari jualan aku pun. Ingat kau nak suruh tambah kopi. Woi, sahabat siut. Bodoh ni hitam bodoh ni. Sekejap sampai 1, 2, 3.